Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran solat, rukun sembahyang, i'tidal serta tumak-ninah. Jadi sebelum kita ni mulakan pelajaran kita ni hari ini, kita ni baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman waj'alna minas salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Objektif cikgu pada hari ini ialah murid dapat menyatakan pengertian i'tidal dengan betul. Kemudian murid dapat menyatakan bacaan tasbih i'tidal dengan betul. Okay, apa dia pengertian i'tidal? Iaitu berdiri tegak lurus selepas rukuk bagi orang yang mampu sembahyang berdiri dan duduk lurus bagi orang yang hanya mampu sembahyang duduk. Okay, jadinya ini adalah perbuatan selepas kita ni melakukan rukuk. Okey, bacaan tasbih ketika i'tidal, Sami'allahu liman hamidah. Okey, ikut cikgu. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar sesiapa yang memujinya. Dan pada ketika tumak-ninah, kita ni membaca Rabbana walakal hamd. Ikut cikgu. Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Wahai Tuhan kami dan kepadamu segala pujian. Tumak-ninah ketika i'tidal, maksud tumak-ninah ialah berhenti sekejap, iaitu berhenti sekadar membaca tasbih. Dan i'tidal ini tidak harus kita ni berdiri terlalu lama, kerana i'tidal ini rukun yang masanya yang pendek sahaja. Hal berkaitan dengan i'tidal, wajib kita ni kembali berdiri betul bagi orang yang sembahyang berdiri. Jadinya tujuannya i'tidal semata-mata, dan wajib kembali duduk lurus bagi orang yang sembahyang duduk dengan tujuan i'tidal semata-mata. Okey, kita ni ulang lagi semula pelajaran kita ni hari ini. Apa dia pengertian i'tidal? Pengertian i'tidal ialah berdiri tegak lurus selepas rukuk bagi orang yang mampu sembahyang berdiri dan duduk lurus bagi orang yang hanya mampu sembahyang duduk. Okey, bacaan tasbih ketika i'tidal, Sami'allahu liman hamidah, dan ketika tumak-ninah kita ni baca Rabbana walakal hamd. Okey, jadinya itu saja pelajaran kita ni hari ini, penerapan nilai akhlak kita ni hari ini. Kenapa kita ni perlu i'tidal? Ialah kerana untuk mendidik seseorang berhenti seketika sambil memuji Allah, dan untuk berakhlak sentiasa bersyukur dan dalam keadaan tenang. Okey, jadinya sekian itu saja. Fatahallahu alaikum, ila liqa, ma'assalamah.